kalau sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Emas dalam akaun GET kita ni kan, Go Accumulation Program ni kita boleh jual bila-bila masa. Duit akan masuk dalam akaun kita sendiri. Sebenarnya kalau kita faham, kita menabur emas ni kan sama dengan kita menabur, sama dengan kita simpan duit. Aset emas ni mudah sangat untuk dicairkan dalam bentuk tunai. Aset mudah alih, aset yang mudah dicairkan dalam bentuk tunai. Sebab tu ada duit belum tentu ada emas tentu-tentu kita ada duit. Jadi tuan puan, kalau sebelum ini tak boleh menyimpan dalam bentuk duit, cubalah buat tabungan emas. Pertama, emas ni dapat mengurangkan sifat boros dalam belanja, mengekalkan kuasa beli jangka masa panjang, membuatkan kita ni sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Jadi tak salah sejumlah pendapatan kita tu, gaji bulanan kita simpan dalam bentuk gerai emas, insya-Allah membantu kita semasa kita susah. Tuan puan kena tahu kena ambil tahu. Kita ni kan langsung tak ada simpan, sekiranya berlaku kecemasan, ianya boleh menyebabkan kita menyusahkan banyak pihak, terpaksa berhutang sana sini sebab langsung tak ada simpanan tabungan. Jadi kita buat tabungan emas biar kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Sentiasa, sebab emas disifatkan tabungan yang dinamakan untuk dilupakan.